Apa khabar korang? Aku harap korang berada dalam keadaan sihat-sihat hendaknya. Okay? InsyaAllah. So, seperti mana yang korang tengah tengok sekarang ni, video ni telah direkod menggunakan Insta360 X5, sebuah 360 kamera yang terpaling baru keluaran Insta360. Kalau korang betul-betul follow rapat channel aku ni, confirm punyalah korang akan tahu yang bahawasanya aku ni memang pengguna tegar 360 kamera keluaran Encik Insta360 ni lah, especially untuk line up X dia. Start daripada 1X, X2, X3, X4 dan sekarang ni X5. Sedar tak sedar dah 5 generasi dah kamera ni. So sebelum aku pergi dengan lebih jauh lagi pasal Insta360 X5 ni, korang kena tengok dulu apa yang datang bersama-sama dengan kamera ni. First of all, ini nama dia utility frame. Macam ginilah rupa dia. Dia datang sekali dengan lens cap untuk protect lens Insta360 X5 tu lah. Seterusnya ada extra original battery untuk X5 aku tu. Dan untuk pengetahuan korang, untuk bateri X5 ni dia ada perbezaan sikit dengan bateri X4. Kalau korang tengok dari segi rupa luaran dia, dah nampak dah dia punya lain tu. Kalau tengok dari segi mah pun berbeza man. Untuk bateri S5 ni dia datang dengan bateri sebesar 2400 mAh, manakala untuk X4 pula 2290 mAh. So secara logiknya Encik S5 ni dia mampu record dengan lebih lama lah kalau nak dibandingkan dengan X4 tu. Sebab kalau ikutkan untuk X4 dia hanya mampu merekod sehingga 135 minit sahaja untuk kapasiti penuh seketul bateri, manakala untuk X5 ni pula dia mampu merekod sehingga 185 minit. Gila tak gila? 3 jam 5 minit kan? Dari segi fast charging pula, dari 0 ke 80% untuk Encik X5 ni dia dengan selambanya mencapai 80% tu dalam masa 20 minit aja. Memang power teruk lah kalau nak dibandingkan dengan X4 yang memerlukan sekitar 75 minit untuk dapat 80% tu. Jauh gila tu beza dia. Seterusnya ada replacement kit. Kalau korang nak tahu, untuk S5 ni kalau jadi apa-apa dekat lens tu dah boleh replace sendiri dah, payah nak hantar kedai. Lepas tu ada premium lens guard, lens cap, Insta360 punya micro SD card, invisible selfie stick, bullet time selfie stick 2.0. Yang ni bukan selfie stick biasa ya, sebab dia boleh bengkokkan leher dia tu. So bila dah bengkok leher, bolehlah nak buat bullet time shot yang macam gini. Dan sekarang tibalah masanya the highlights of the video. Macam ginilah mat rupa dia kotak untuk Insta360 X5 ni. So kalau korang beli kamera ni, basically apa yang korang akan dapat macam yang korang tengok ni lah. Ada kamera dan juga accessories box. Dalam accessories box tu dia adalah sehelai dua basic accessories untuk kamera ni. Ada camera port, Type C to Type C kabel, kain microfiber dan juga kertas-kertas warranty card, quick start guide yang korang takkan baca tu lah. Okay, so selesai unboxing. Sekarang ni aku nak cerita pula pasal kamera ni, Insta360 X5. Macam aku cakap awal-awal tadi, Encik S5 ni dia dah masuk generasi yang kelima dah. So kebiasaannya bila kamera-kamera ni kan, dia makin baru akan adalah improvement yang dah dibuat yang menjadikan dia lebih better dari generasi-generasi yang sebelum ni. Macam tu jugalah untuk S5 ni. Antara improvement yang korang patut tahu pasal X5 ni adalah dia didatangkan dengan image sensor yang lebih baru, yang lebih besar. Dia pakai sensor yang bersaiz 1/1.28 inci. Memang besar mat kalau nak dibandingkan dengan kamera sensor X4 yang bersaiz 1/2 inci saja tu. So bila image sensor dah semakin besar, maka kualiti video pun akan jadi lebih cantik, akan nampak lebih clear, lebih meledak kata kau. Dah lah pakai image sensor yang lebih besar, ditambah pula dengan pertambahan 3 AI chip dekat dia punya prosesor tu. Dia guna 5nm punya AI chip yang akan bertindak untuk proses image-image yang dia capture tu dengan lebih cepat, dan dalam masa yang sama mengimprovekan juga image yang di capture tu. Yang dua lagi chip tu nama dia Pro Imaging Chip. Diorang berdua ni akan bekerjasama bagi memastikan video-video yang direkod dalam keadaan low light tu jadi lebih cantik, lebih terang dan mengurangkan lagi dia punya noise. Berbeza dengan X4, kalau ikutkan dia hanya menggunakan 5nm AI chip sahaja. Dan disebabkan improvement inilah yang membuatkan Encik S5 ni dah ada pure video mode. Pure video mode ni lah yang akan mengenhanskan kualiti video-video yang direkod dalam keadaan low light. Macam yang korang tengok sekarang ni lah, aku duk record video dalam hall masa Malaysia Auto Show baru-baru ni kan. Ini kira dalam situasi low light lah ni mat. Sumber cahayanya memang mengharapkan 100% daripada lampu-lampu yang duk ada dalam dewan ni. Tak cukup gelap. Ini korang tengok ni pula. Ini memang video-video yang aku record pada waktu malam. Sumber cahaya memang 100% bergantung pada lampu-lampu jalan yang ada sahaja. Nampak tak betapa nice-nya kualiti video yang direkod pada waktu malam menggunakan Encik X5 ni. Dan sekarang ni pula korang boleh tengok sendiri comparison secara side by side antara X5 dan juga X4 di kala malam bulan mengambang. Dekat sini korang boleh nampak lah betapa signifikannya improvement yang Insta360 dah buat pada X5 ni. Kalau tengok video side by side macam ini, memang nampak ketara gila lah dia punya perbezaan footage malam tu. Lepas tu untuk X5 ni juga dia dah support 5.7K 60fps untuk HDR mode. Berbeza dengan X4 yang support sehingga 30fps sahaja. Dan kalau ikutkan footage HDR untuk S5 ni, dia lebih cantik lagi tau kalau nak dibandingkan dengan X4. Cuba korang tengok video side by side ni. Untuk kedua-dua video ni aku shoot pada resolution yang sama, 5.7K 30fps. Walaupun kedua-dua kamera ni dia shoot pada resolution dan FPS yang sama, masih lagi boleh nampak ya dia punya perbezaan dari segi kualiti tu. Lepas tu improvement yang seterusnya dari segi audio. Kalau ikutkan Encik S5
S5 ni dia didatangkan dengan multi-layer steel mesh wind guard, ditambah pula dengan 4 audio mode yang berbeza. Yang ditambah pada S5 ni membuatkan audio dia lebih nice kalau nak dibandingkan dengan X4. Korang boleh dengar sendirilah video on board ni. Aku record side by side juga. And then untuk X5 ni juga, dia orang dah tambah features baru yang diberi nama sebagai Instaframe. Benda alah Instaframe ni dia bukan apa, dia untuk memudahkan aktiviti-aktiviti shoot video. Andai kata korang jenis yang malas nak edit 360 punya file tau, senang aja nak guna Instaframe ni. Korang boleh setkan frame S5 ni kat mana siap-siap. Ada custom view dan juga selfie view. Untuk custom view, korang boleh pilih macam-macam angle yang korang nak, atas, bawah, kiri, kanan dan sebagainya. Tapi yang paling best, dia punya selfie view. Bila kau pakai selfie view ni, kau pacak kamera tu kat mana-mana pun, X5 ni dia secara automatiknya akan track pergerakan engkau. Cool gila kan? Dan untuk Instaframe ni, dia akan export dan edit siap-siap lah video engkau tu kepada 1080p punya resolution. Kau dah tak payah nak adjust, nak edit dah dia punya keyframe tu. Tapi kalau korang rasa macam tak puas hati nak edit balik dia punya framing tu, jangan risau. Sebab once kau tekan record menggunakan features Instaframe ni, dia akan record dan simpan 2 file. Satu file video biasa yang 1080p tu yang tak payah edit tu, satu lagi file video yang 360 punya mode lah. Memang memudahkan kerja betul. Dan yang paling penting, function ni ada kat X4 man. Lepas tu untuk pengetahuan korang, Encik X5 ni dia dah upgrade dah dia punya level ketahanan lens. Disebabkan upgrade ni, ianya menjadikan lens Insta360 X5 ni lebih tahan lasak berbanding dengan X4. Tapi andai katalah kan, benda kalau nak jadi juga. Kalaulah kau punya lens tu crack ke, pecah ke, cala-bala cili-bili culu bulu ke, jangan risau. Sebab Encik X5 ni dia punya lens tu memang boleh tukar-tukar. Dah lah boleh tukar-tukar. Lepas tu kau boleh tukar sendiri pula tu. Korang just perlu standby dia punya lens replacement kit tu je. Nak tukar dia punya lens tu pun bukannya susah mana. Boleh buat sendiri. Kau ikut aja instruction yang dia dah bagi sekali dalam kotak tu. Macam yang aku buat ni, pulas-pulas, umpil-umpil, dah terkeluar. Bila dah terkeluar tu, tiup-tiup lah sikit pakai benda alah ni. Kalau perlu pakai berus, pakai berus. Lepas tu masukkan aja replacement lens tu, pulas-pulas balik, cabut puting dia tu, tiup-tiup. Kalau perlu lap, dah boleh pakai terus macam biasa. Mantap kan? Improvement yang seterusnya pula, Encik X5 ni juga dah upgrade dia punya sistem waterproof dia tu. Dia dah boleh menyelam sedalam 15 meter tanpa casing. Extra 5 meter dari X4 yang hanya mampu menyelam sedalam 10 meter tanpa casing. Kalau lebih dari 15 meter tu kena pakai casing lah ya. Selain daripada semua yang aku cerita tadi tu, features-features lain yang ada pada X5 ni masih lagi sama dengan X4. Dia masih lagi boleh record pada maximum resolution 8K 30fps. Untuk slow motion, korang boleh pilih antara 5.7K 60fps ataupun 4K 120fps. Time lapse juga masih lagi pada 11K 30fps. Bullet time mode masih lagi pada maximum 5.7K 120fps dan juga 3K 240fps. Dan untuk single lens mode dia pula, dia sama dengan X4, masih lagi boleh record pada 4K 60fps. Dan untuk Mi mode pula juga sama dengan X4, masih lagi 4K 30fps. So itulah dia guys, serba sedikit pasal 360 kamera aku yang terpaling baru ni, Insta360 X5. So kalau korang nak beli, korang boleh klik aja link yang aku dah bagi dekat description bawah tu, ataupun korang boleh beli melalui beg kuning yang ada dekat video ni. Tapi kalau korang rasa X5 ni macam mahal sangat, korang tak payah risau man. Disebabkan X5 ni dah keluar kan, maka dengan rasminya harga X4 akan turun nanti. Dan ditambah pula dengan summer sales yang bakal berlangsung bermula dari 27 Mei ni sampailah 11 Jun nanti. Memang bertambah murah lah cerita dia. Dengan cerita dia orang nak bagi 28% off untuk S4 tu nanti. Aku ada letak juga link untuk summer sales tu dekat bawah. Korang just klik, lepas tu survey-survey lah ya. Tapi kalau korang rasa macam tak nak klik, tak nak survey, kisah pula aku. So okay lah guys, aku rasa cukup sampai sini dulu video aku untuk kali ni. Pada yang sedang menonton, aku cakap banyak terima kasih. Jangan lupa untuk klik like, share, komen dan juga subscribe pada yang belum subscribe. Pada yang dah subscribe, aku cakap banyak terima kasih juga atas sokongan korang. Akhir kata, sehingga kita berjumpa lagi di lain video. Assalamualaikum, bye bye. Benar-benar ada ambon-ambon